juga Fatih Faridah. Saya ambil dia senang, dia bahasa dia mudah. Fatih Faridah tu jadi macam nota-nota. Dia kena hurai sikit kitab tu. Dia rendah juga. Sebelum kita masuk Faridah tu Faraid, ngaji kitab Fatih Faridah tu. Dia ada susunan, nak mengaji dia kena ada susunan. Oh naik. Dia tak boleh naik terus. Kitab Faridah pun saya tak bagi dulu. Ngaji kitab rendah. Yang ngaji kitab Sirajul Huda dekat tu. Dekat apa? Buat pulas. Buat pulas ni dah lama ngaji tauhid dah. Dia minta saya ngaji kitab kita lagi. Saya marah, saya kata tak. Saya takkan ikut boleh. Tengok soal dulu rendah-rendah pun tak dapat. Tapi terkena kitab Sirajul Huda. Sirajul Huda ni dia syarah kepada Matan Ummu Al-Barahin. Matan Ummu Al-Barahin ni disyarah. Aku kitab tu Sirajul Huda. Tapi bagi pandai dulu tauhid. Bagi pandai dulu tauhid itu kira lah. Pada saya taubat aja kitab Sirajul Huda. Nanti huruf ngaji ke bawah tu. Habislah kitab Sirajul Huda. Habislah. Dia hukum akal. Ini hukum akal. Dia nak ngaji tauhid ni, dia kena ngaji dulu hukum akal. Apa dia hukum akal dulu? Jadi kat sini pun tak habis lagi. Jadi kita cepat sikit sebab di sini dia cuma dia nak cerita-cerita je lah. Okey. Dan uraian yang terang yang sangat mudah memahami akan dia. Lagi mudah bicaraan. Dan sederhana yang tak berbelit. Ibarat isalah ni kitab ni dia tak berbelit. Dia sederhana lah. Dan cakapan risalah ni sederhana ibaratnya dan cakapannya tak susah. Serta mendatang pula dalil-dalil yang nakli. Dalil nakli ni dalil yang dipindahkan. Naklun ni maksudnya pindah. Yang dipindahkan daripada Al-Quran dan hadis. Itu dia bagi dalil nakli. Dalil-dalil ni maksudnya percaman, bukti. Itu bagi dalil. Ini bagi dalil nakli, dalil daripada Al-Quran dan hadis. Dan akli ni maksudnya dalil akal. Kita fikir. Ini ada alam ni. Ni siapa yang buat alam ni kan? Siapa buat kita ni? Mesti ada yang buat. Jadi kita guna akal. Panggil dalil akal. Maka dengan tuntutan itu aku pun memikir dan renung. Jadi berbulan-bulan dia kata. Masanya dia nak fikir tuntutan pelajar dia tadi, suruh buat kitab ni, dia fikir selama berbulan-bulan. Ulama yang macam tu, bukan maksud dia merendah diri. Maksudnya ilmu dia banyak, tapi dia merendah diri. Dia minta petunjuk daripada Allah dulu, dia bukan buat saja. Kemudian tiba-tiba diilham akan aku oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik, yang patut bagiku, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Jadi aku rasa dah lama berbulan-bulan baru dia sedar. Allah bagi dia ilham, suruh buat. Sebab dia sedar bahawa tuntutan kawan dia tu tak seeloknya dia tolak. Kerana apa? Elak dia tak patut tolak. Kenapa dia tak patut tolak? Kerana mereka itu, yang ni kawanku itu tu, sangka baik dengan aku. Dia sangka baik, kawan ni suruh buat. Sebab kawan ni sangka baik. Ni memang ada ilmu ni, nak minta tolong lah, tulis. Dia pun tak pandai. Jadi dia sangka baik dekat pengarang tu, faham? Jadi dia sangka baik, sebenarnya pengarang kata, aku ni kan ada ilmu pun. Tapi disebabkan dia pun sangka baik dengan aku, dia kata. Maka aku pun terimalah tuntutan itu. Walaupun aku bukan daripada ahlinya. Dia rendah diri lah. Kan? Bukan ahli dia. Ahli nak mengarang ilmu. Kemudian berlalulah kolam. Maksudnya berlakulah kolam. Yang ni dia pun tulis. Dia pun menulis. Aku dengan taufik Allah Ta'ala. Jadi taufik ni adalah satu kekuatan yang diberikan pada Allah Ta'ala, pada kita, untuk mengerjakan ketaatan. Apa dia taufik? Taufik ni satu pemberian kekuatan yang Allah beri untuk mengerjakan ketaatan. Jadi kita nak datang kelas mengaji ni pun perlukan taufik. Nak doa perlukan taufik.
Nak buat kebajikan, nak derma, nak awak, nak infak semua kena ada tauhid. Nak datang mengaji, nak tahu sembahyang surau, nak buat bangun tengah malam, semua kita kena minta tauhid. Kalau Allah tak bagi tauhid, sebab tauhid ni hak Allah. Kalau Allah tak bagi tauhid, tak dapat. Juga kita nak faham ilmu kan. Tauhid ni penting. Tu sebab ramai orang nak ngaji tauhid, dia fikir 2-3 kali orang kampung. Atau ya sebab orang kampung ni banyak ngaji Quran je. Dia suka datang kelas ngaji Quran. Kalau ngaji Quran, ramai baca Yasin. Baju bertukar-tukar, baca qasidah, sukalah. Sebab apa? Tak susah otak ni. Nak kenal Allah Ta'ala pun susah bagi mereka. Tapi nak minta rezeki Allah Ta'ala mudah kan? Itu masalah orang kampung sampai sekarang. Cuba tengok orang ustaz-ustaz bising. Kemudian pada mengisikan tuntutan itu, di atas beberapa keping kertas daripada ingatan-ingatanku yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Jadi dia minta taufik dengan Allah Ta'ala supaya dia dapat mengarang lah, dapat mengarang, dapat tulis dalam beberapa layar kertas daripada ingatan-ingatan dia. Dia mengaji selama ni, apa yang dia ingat dia tulis, jadi rujuk beberapa buah kitab. Nak buat kitab ni, kemudian dirujuk guru-guru yang musyrik yang boleh dapat beri petunjuk pada dia. Itu dia rujuk. Mengarang ni orang ni, dia duduk mana, Kelantan mana. Serta aku tatapkan dia, ini aku mutalaah, tatapkan ni mutalaah, cari kitab daripada kitab-kitab yang mutabar, kitab-kitab yang diambil kira, yang terkenal lah yang mutabar ni, yang diambil kira. Maka jadilah ia risalah ni sebuah risalah yang berguna, yang aku nama akan dia risalah dengan Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahi Al-Qadir. Artinya lampu. Al-Misbah tu maksudnya lampu, yang menerang. Al-Misbah Al-Munir ni lampu yang menerang. Al-Munir ni maksudnya yang menerang. Pada mengenalkan, fi tu pada, ma'rifati ma'rifah, pada mengenal Allah Ta'ala. Al-Qadir yang bersifat dengan Qadir, yang berkuasa, yang bersifat dengan kuasa. Allah. Ini tajuk saja nama kita. Dia ambil tafaul, lampu. Lampu kan nak menerang kan. Jadi risalah ni seolah-olah nak menerangkan kita daripada segala ganjaran yang batil dan yang benar. Itu maksudnya tafaul dia ambil daripada lampu tu. Kemudian aku memohon kepada Allah SWT bahawa menjadi akan risalah ni manfaat dan berguna bagiku dan anak buahku dan kawan-kawanku, dan yang tinggi pelajaran dan yang rendah pelajaran. Jadi kita semoga diminta doa Allah Ta'ala supaya buku risalah ni beri manfaat pada kita semualah. Tak kira orang tu PhD ke, orang tu master ke, orang tu duk petani di kampung ke, orang tu pergi nelayan ke. Jadi manfaat pada semua orang, suri rumah tangga ke, yang bekerja ke, semua kita cari manfaat bagi kita semua. Ini doa dia. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala pula yang juga bahawa menjadikan risalah ini perisai. Perisai ini perisailah yang dapat mempertahankan dapat menolakkan segala ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Semoga bila kita berpegang dengan isi kitab ni, bukan berpegang dengan kitab ni, isi dia, ilmu yang ada dalam ni, dia semoga jadi perisai. Wahabi datang tumbuk dia, Syiah datang tendang dia. Sebab apa? Kita dah ada perisai dia. Itu penting. Orang awam ni, orang kebanyakan lah macam kita ni orang awam, yang dibawa akan ajaran sesat ni oleh orang-orang yang tidak sangkakan dengan jahil dia. Sebab jahil ni ada dua, jahil murakab dengan jahil basir. Jahil ada dua, jahil apa? Jahil murakab. Jahil murakab ni jahil yang bersusun-susun. Dia tak tahu bahawa diri dia tak tahu.
Dia pegang dengan benda tu. Tapi dia pegang dengan perkara yang bukan sebenar. Kaabah tu kat Mekah tu, Kaabah tu ada kat Jordan, bukan ada kat Mekah. Kaabah tu tiang 3 je persegi, kelabu ada kelabu. Dia jahit. Orang cakap bukan, Kaabah ada kat Mekah. Kelabu dia warna hitam, 4 persegi. Tak. Tu dia tak tahu diri dia tak tahu diri dia jahit, dia tak tahu. Dia berpegang dengan perkara yang bukan sebenar. Itu dipanggil jahil murah. Jahil basit pula. Jahil basit maksudnya jahil yang mudah. Kau tahu tak Kaabah kat mana? Entah, saya tak tahulah. Yang itu mudah diajar. Yang jahil murakab ni susah nak ajar. Jahil basit ni mudah ajar. Dia tak tahu. Kita teranglah kat dia. Dia mudah. Jadi dia kata seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20. Kan sekarang ni ramai kan kata apa wajib belajar sifat-sifat 20, sifat 20. Yang termasyhur itu dan ajaran-ajaran melihat Tuhan di dalam dunia. Melihat Tuhan dalam dunia itu harus. Harus. Tapi yang melihat Allah Ta'ala cuma Nabi kita Muhammad SAW. Itu pada malam Mi'raj. Nabi Musa dia tak boleh lihat, dia minta lihat. Tapi bila nak memperlihatkan zat dia terpengsan, terbakar bukit. Dia tak boleh lihat. Yang lihat dia Nabi kita. Tapi di akhir esok, kalau kita orang mukmin, kita boleh lihat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memperlihatkan. Sebab apa? Nikmat yang paling besar sekali boleh lihat dalam syurga ialah melihat zat Allah Ta'ala. Itu dia. Kemudian dan ajaran-ajaran yang memegang dengan zahir ayat mutasyabihat dan yang mengatakan Tuhan bertempat dan sebagainya. Sebab apa ajaran yang mengatakan ayat mutasyabihat? Kita kata apa ni? Yadullahu fawqa aydihim. Yadullah, tangan Allah Ta'ala. Bila kita kata tangan tu, dia tak takwil ayat tu. Dia kata tangan macam kita, tangan. Dia tak takwil ayat mutasyabihat. Itu dinamakan ayat yang kesamaran. Yadullah, wajahahu, kan, wajahnya wajah Allah. Itu semua ayat-ayat yang mutasyabiah, yang kesamaran. Kita kena takwil. Ahli sunnah dia tak takwil. Wajah diterjemah dengan zat, bukan dengan wajah macam kita ni. Itu sebab kena dengan sifat 20. Di situ nanti kita akan belajar dalam apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Bersalahan Allah Ta'ala dari segi zat, bersalahan Allah Ta'ala dari segi sifat, bersalahan Allah Ta'ala dari segi perbuatan, wahdaniyah, esa macam mana? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Nanti kita jumpa lah. Macam ni saya tak boleh terang lagi. Kemudian dia mengatakan Tuhan bertempat. Tuhan duduk mana? Boleh. Soalan tu pun dah salah dah. Tanya soalan Allah Ta'ala duduk mana? Anak-anak tak apalah, dia marah. Dia tak tahu kecil kan. Soalan tu pun dah salah. Allah Ta'ala duduk mana? Kalau kita kata Allah Ta'ala duduk sendiri tu salah. Sebab menunjukkan Allah Ta'ala tu berjisim. Kita ni makhluk bolehlah. Bolehlah kita kata duduk. Sebab kita ni jirim, benda yang mengambil ruang, mengambil tempat. Allah Ta'ala, zat Ta'ala bukan jirim. Dia tak boleh bertempat. Faham? Itu biasa mukhalafah tu. Ta'alalin hawa. Nanti kita jumpa. Dan sebagainya daripada ajaran-ajaran ahli ad-dolalah. Ad-dolah ni ahli yang sesat. Ad-dolalah tu apa dia? Sesat. Dan aku pohon kepada Allah Ta'ala pula bahawa menjadi dia akan risalah ini satu simpanan, ini satu bekalan yang baik bagiku dunia dan akhirat. Sebab apa? Dengan orang beramal baca kitab ni, berapa amal di dalam kubur, dekat akhirat itu akan mendapat banyak pahala daripada balasan yang baik pada Allah Ta'ala. Hasil daripada dibuat kitab ni semua dapat manfaat. Dengan hasil kita ini kita dapat berpegang karya yang baik. Itu yang dia kata dia dapat manfaat yang baik. Kat dunia dapat, kat akhirat pun dapat. Dia dalam kubur kan, kubur ni terang, cahaya. Duduk dalam suasana macam mana syurga. Dia nampak daripada pintu kubur itu. Faham? Cahaya yang terang, menerang. Sebab daripada kita ni. Kita mengaji, ni banyak, di seluruh Malaysia ni ngaji. Tadi Thailand lagi. Di mana? Di Indonesia saya tak pasti.
Tapi di Thailand, pondok-pondok semua pondok-pondok ngaji tak. Dia tak tinggal tak. Ngaji. Banyak dia dapat. Kemudian fa'innahu ala kulli syai'in qadir. Maka sesungguhnya Allah itu di atas segala sesuatu Allah Ta'ala itu berkuasa. Kemudian lagi aku akan bicaraan pada risalah ini dengan mendata aku akan beberapa huraian. Maka berkata aku, masuklah bab dia, iaitu huraian yang pertama pada pengenalan agama. Kita yang tahu sebut aku beragama, aku agama. Apa dia agama? Agama apa kan? Apa tu agama? Kamu apa tu agama? Cara hidup. Ha? Cara hidup. Cara hidup ni agama apa? Tahu agama? Agama. Ha? Kepercayaan ni. Pegangan ni. Ha? Semua tak tahu kan? Agama. Ni maksud dia sendiri. Agama tu apa dia? Sebut agama tu undang-undang. Undang-undang yang 5 tu. Apa dia undang-undang yang 5? Hukum yang 5 tu. Orang panggil hukum apa? Hukum at-taklifi. At-taklifiyah. Wajib. Sunat. Haram. Makruh. Dan itulah agama. Itu agama. Tu yang ni. Tengok huraian yang pertama pada pengenalan agama. Baca sikit. Bermula agama itu ialah ibarat yakni satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang. Mana undang-undang dia? 5. Undang-undang yang 5. Yang datang, mana datang dia 5 ni? Daripada Allah. Ke atas Rasulnya, iaitu melalui Jibril bawa datang kepada Rasulullah. Siapa yang suruh bawa datang? Ialah Allah. Supaya menyampaikan akan undang-undang tu kepada umat manusia dan jin. Tambah sikit, manusia dan jin. Apa dia agama? Dalam bahasa Arab, agama tu orang panggil ad-din. Agama tu ad-din. Lepas ni, jangan tak tahu pula apa tu agama. Ad-din. Apa itu agama? Ad-din ni maksudnya agama. Dia je sama dengan hutang. Hutang panggil dainun hutang. Kalau din balik bawah ni agama. Ad-dinu agama. Apa dia agama? Syara'ahu. Itu agama. Tulis dulu. Ustaz, yang ujung tu apa dia Ustaz? Mana? Minal ahkami. Dekat atas. Mana? Min lisani. Ni campur hot ni. Hot rokok ada.
Tengok. Ad-din ni maksud dia agama. Apa tu agama? Agama ialah barang ataupun perkara. Ma ni barang ataupun perkara. Perkara yang dibawa datang. Dibawa datang akan perkara tu. Akan barang tu. Dia bahasa Arab. Yang cerita lah. Akan barang. Ma syara'ahullahu oleh Allah. Oleh Allah. Allah yang bawa datang. Min daripada lisan, lidah. Lidah nabinya. Apa itu ma? Ma ni apa dia? Ma ni nak bayan tentang ma. Daripada segala hukum. Segala hukum. Itu agama. Perkara atau barang yang dibawa datang akan barang ni oleh Allah. Melalui ni kita terjemah dengan melalui. Melalui lidah Nabi kita. Allah Ta'ala turunkan undang-undang tu melalui lidah Nabi kita. Maksudnya bila sebut lidah Nabi kita, artinya Nabi sampaikan. Kan? Lidah tu maksudnya nak sampaikan. Sampaikan apa dia ma ni? Ni nak bayan, nak terang tentang ma ni. Daripada hukum-hukum. Nanti barang ni apa dia? Hukum lah. Hukum. Segala hukum. Nah, mulai lidah ni oleh Jibril. Jibril yang bawa datang kepada Nabi. Bukan Allah terus sampai kat Nabi, Jibril. Melalui Jibril. Sampai kepada Nabi, Nabi sampai kepada kita, faham? Boleh tak? InsyaAllah. Boleh. Itu tarikh agama. Jadi agama ni hukum lah. Hukum yang 5 tu. Boleh? Faham tak? Siapa yang tak faham? Agama ialah perkara yang dibawa datang, yang disyariatkan. Siapa yang syariatkan perkara ni? Oleh Allah. Melalui lidah Nabi dia. Nabi kita Muhammad SAW. Minal ahkam. Min tu nak bayan tentang ma. Apa tu ma? Apa tu perkara yang Allah Ta'ala bawa datang? Ialah tentang ahkam. Hukum. Segala hukum. Jadi hukum kat sini orang panggil hukum apa? Ahkam taklifiyah. Orang panggil 5 hukum ni. Taklifiyah. 5 hukum. Hukum taklifiyah ni ada 5. Apa dia? Wajib, sunat. Tu nanti kita baca. Tuntut putus, tuntut tak putus. Tu haram, makruh, harus. Jadi hukum syariat sebenarnya ada 25. Nanti kita belajar lagi. Hukum wadai apa dia, macam mana hukum syariat ada 25. Yang 5 ni hukum taklifiyah apa panggil? Hukum taklifiyah. Yang diberati ke atas mukallaf. Hukum taklifiyah ni 5 ni yang diberati ke atas mukallaf. Ni tak masuk lagi, nanti dia cerita nanti. Tak habis lagi ni. Jadi Nabi kita diutus atas manusia dengan jin. Jin pun kena taklif. Jin ni kalau ditaklifkan masa dia lahir tu terus dah diberati dengan hukum. Manusia ni dia tu kena ada syarat dia. Datang kotor lah, mimpi lah kan. Tapi kalau jin tak, lahir je terus dah diberati dengan hukum. Boleh faham agama. Sekarang ni ingat agama tu apa? Undang-undang. Undang-undang. Hukum yang 5 tu. Itu dia. Ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf lah. Bukan benda tu tapi perbuatan tu. Arak haram tak? Arak haram tak? Arak haram tak?
Yang haram apa boleh? Minum arak. Bukannya arak tu haram. Kalau arak tu haram memang penuh lah dalam neraka tu botol-botol arak. Kan nak duduk susah. Penghuni ni nak duduk kan penuh dengan botol arak. Kan? Arak kat dunia kan banyak. Jadi yang haram tu ialah perbuatan ni minum. Bukannya arak tu yang haram. Judi macam tu juga judi. Yang haram tu main judi. Bukan judi tu yang haram. Benda tu bukan haram. Sini macam tu. Ambil tu dengan TV. Bukan TV yang haram. Ambil yang haram tu TV. Ambil haram dia buang TV. Dia buang lah. Kalau haram buang lah. Kenapa letak dalam surau pula? Tengok, melihat perkara-perkara yang tak elok dia kata haram. Tengok. Tengok lagi. Atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah kepada rasul-rasul. Kemudian menyampaikan mereka itu rasul-rasul akan segala umat. Segala umat ni maksudnya daripada jin dan manusia. Bila sebut umat, ini jin dan manusia. Segala undang-undang. Iaitulah dinamakan agama Islam. Agama Islam. Nanti kat sini dia akan terang tentang Islam. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan dipanggil Muslimah. Muslimat ni maksudnya jamak. Jamak daripada Muslimah. Bahasa Arab ni dia Muslim. Muslim ni seorang lelaki yang Muslim. Ada seorang lelaki Muslim kita panggil Muslim. Tapi kalau ramai kita kata apa? Muslimun. Ramai lelaki-lelaki yang beragama Islam. Kalau muslimat, muslimatun, muslimah. Muslimah ni seorang je perempuan, Muslim. Kalau muslimat, itu baru ramai muslimah. Faham? Itu bahasa Arab lah. Nak kena guna betul. Faham? Muslimah. Saya seorang muslimah. Jangan sebut saya seorang muslimat. Muslimah tu amal. Saya seorang muslimah. Sebab dia seorang. Itu penggunaan kalimah. Yakni orang yang beragama Islam. Maka nyata daripada takrif itu bahawa yang disebut kat agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantar akan dia dengan melalui rasul-rasulnya, daripada yang bersangkutan dengan akidah dan ibadat dan muamalat. Ibadat ni macam apa? Solat, puasa, haji. Itu solat, ibadat lah. Kalau akidah ni pegangan hati. Dan perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara yang kita dengar daripada Rasul. Jadi akidah ni dia ada tiga. Satu berkaitan dengan al-uluhiyat, iaitu ketuhanan. Yang berkaitan dengan perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang harus bagi Allah, perkara yang mustahil bagi Allah. Kemudian an-nubuwah, nubuah kenabian, perkara yang wajib bagi Nabi, Rasul, perkara yang mustahil bagi Rasul, perkara yang harus bagi Rasul. Dan perkara akidah sam'iyat, ini perkara-perkara yang kita dengar daripada Rasul. Tentang syurga, neraka, azab kubur, fitnah pada mahsyar, fitnah sirat, mizan. Itu perkara yang kita dengar daripada Nabi. Itu kita masuk dalam akidah. Dan ibadat ni bab solat, bab taharah, bab bersihat kan. Itu bab haji, bab puasa, bab zakat, bab umrah. Itu ibadat. Dan muamalah ni berjual beli, sewa menyewa, lagi apa? Pinjam meminjam. Ini masuk dalam muamalah. Dan sebagainya macam kita dah bab munakahat. Munakahat bab perkahwinan lah, bab tolak, bab hadanah, penjagaan anak. Kemudian bab jinayat, ini bab jinayat. Hukum hudud. Hukum qisas, ini termasuk dalam jinayat.
Ini semua kita kena mengaji. Bermula undang-undang Allah, ini hukum syarak tadi. 5 perkara. Undang-undang Allah tu 5 perkara. Ini dia undang-undang Allah. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wajib ni tuntut putus. Kita tuntut putus. Allah kata tuntut putus. Kalau sunat, tuntut tak putus. Kalau harus, tuntut harus tu tak boleh buat, tak boleh buat. Tak boleh tinggal buat. Kalau haram, tuntut putus, suruh tinggal. Kalau makruh, tuntut tak putus, suruh tinggal. Itu beza dia. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia, gerak, geri, niat, azam, semua di kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang ini yang tersebut, yang dinamakan dia kat undang-undang tu dengan hukum-hukum syarak atau hukum taklifiyah. Yang lagi akan datang menyebut akan dia hukum taklifiyah. Nanti dia ada sini dia ada muka surat. Nanti sampai dia akan terang. Dia hurai je dulu. Dia ada dalam ni. Nanti kita sampai lagi hukum syarak yang 5 ni. Yang lagi akan datang menyebut akan dia dalam huraian hukum-hukum syarak, insya-Allah. Nanti kita sampai bab ni kita cerita. Maka nyata pula daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama. Hanya pandai menyebut, pandai menulis dua dengan dalilnya. Ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Maka setengahnya sembahyang sahaja, puasa tidak, dan setengahnya sembahyang. Puasa, menunaikan haji, tidak pula mengeluarkan zakat. Dan bermacam-macamlah berlakunya. Ni ulama sendiri dah kata macam tu nak. Sebab mereka tak faham hukum yang 5 ni. Hukum yang 5 ni dia semua berkaitan dengan perbuatan kita. Jadi setiap perbuatan tu dia ada 5 hukum. Duduk 5 hukum, tidur 5 hukum. Wajib, haram, harus, sunat, makruh tu ada 5. Setiap perbuatan kita. Naik kereta sehari pun ada 5 hukum. Nak makan sehari pun ada 5 hukum. Apa lagi? Nak berak ke, nak kencing ke, semua ada 5 hukum. Setiap perbuatan kita 5 hukum. Tak lari pada 5 hukum. Tu yang ramai orang tak tahu tu. Tu yang dia kata. Ada separuh puasa tapi sembahyang tak. Ada sembahyang tapi puasa tak. Macam tu. Ada ramai. Sebab dia tak tahu hukum tu, undang-undang. Tu yang kena wajib belajar. Ada kalanya membuat yang sunat-sunat juga, tidak yang wajib. Sunat sembahyang tengah malam, tapi sembahyang qada tak buat. Yang wajib tu dia tinggal. Salah juga. Ni kita tua ni dulu zaman jahiliah banyak tinggal solat kan. Ada yang dia datang dia salin, dia kata dia kira 40 hari tu dia tak sembahyang. Dia datang kotor dah berhenti. Dia tunggu 40 hari juga. Dia tak sembahyang. Ada ramai orang zaman dulu kan. Lepas tu dia tinggal solat puasa. Nak macam mana? Dia tak buat yang wajib tu. Orang puasa sunat sibuk tak puasa sunat. Orang sembahyang sunat dia sibuk dengan sunat. Dia kena qada tu, wajib dia qada. Solat qada, puasa qada. Dia puasa qada tak tinggal. Tu lah, ada kalanya membuat yang sunat-sunat dua, tidak yang wajib. Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal agama, tak mengenal hukum. Tu politik tu mana ada dalam agama. Na'udzubillah zalik tu boleh jatuh murtad tu. Kata politik tu bukan sebagai agama, tu boleh jatuh murtad. Bahaya tu. Politik semua bahagian agama. Kalau macam tu kan, politik ni tak ada hukum lah. Ikutlah dia nak zalim orang, zalim rakyat, ikutlah. Sebab dia tak ada hukum. Sebab politik ni ada sebahagian daripada agama. Mulut dia mana cakap, itulah. Dari termurtad. Terkeluar. Sebab murtad ni dia boleh 3. Dari segi etikot, dari segi perbuatan, dari segi perkataan. 3. Jangan main. Nak cakap.
Kalau begitu, hendaklah kamu mempelajari akan dia, akan agama dengan bersungguh-sungguh sehingga mengenal akan dia, akan agama. Kena kenal dulu. Apa dia wajib, apa dia haram, apa dia sunat. Kemudian hukum dia sebenarnya hukum syariat. Kita sebut hukum syariat, dia ada 25. Mana datang 25 pula? Tadi kata 5. Ngaji lah, lepas ni ngaji. Ngaji dulu. Saya tak nak urai lagi. Kena ngaji datang. Bukan boleh satu hari ngaji ni, penat. Saya pun pasal. Kalau balik tak lagi nak ngaji pondok pula. Kan? Masuk tu penuh. Tak boleh. Dan kejadian agama itu, terbentuknya agama itu di atas 3 perkara. Jadi kejadian maksudnya lembaga. Kejadian ni maksudnya lembaga. Dan kejadian ini lembaga agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Ini nanti kita sampai masa ni. Wallahu a'lam. Nanti kan sejam kan? Ini dah lebih pada sejam kan? Nanti kita sambung lagi sebab Islam ni panjang nak urai. Kita perlu masa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebelum nanti ada tak soalan? Tak ada? Semua faham. Nanti sebelah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.